Hai Mak Lampir, nyanyi Dewi Tanjung. Engkau kalau nak cari viral, jangan nak cari, nak salah-salahkan Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Tanjung. Khusus video ni saya buat untuk Mak Lampir Dewi Tanjung, Jahanam punya orang. Kau Mak Lampir, kau ngomong apa kau untuk Abdul Somad? Saya ini penyokong Abdul Somad. Saya sebagai penyokong Abdul Somad, saya enggak rela engkau hina-hina dia. Engkau tak tahu Islam. Kau pakai jilbab pun enggak betul kau. Kalau mau bertempur, jangan dengan ustaz. Ini aku. Mau bertempur kau. Jangan dengan Ustaz Abdul Somad. Dia penceramah. Dia ceramah untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir. Orang kafir tak payah dengar. Gi mampus sana. Kalau engkau kafir, ikut cara kafir. Tak payah ikut cara Islam. Jangan kau nak buat undang-undang sendiri. Engkau tahu apa? Kecil-kecil engkau tak mau mampus. Besar menyusahkan orang lain. Kau bawa fitnah macam-macam lah. Kau tuduh ustaz tak betul lah. Inilah itulah. Itu saya sebagai penyokong Ustaz Abdul Somad memang sakit hati. Memang tak puas hati dengan kau Mak Lampir. Engkau apa engkau tahu Mak Lampir? Pasal Al-Quran mengaji pun kau tak pandai. Kalau engkau berani, kita try mengaji. Tengok siapa pandai. Ni Raja Tanjung. Lu mau kenal kah? Jangan dengan ustaz yang ceramah dekat masjid ni. Ini lawan dia, Raja Tanjung. Ada berani ke tak ada berani? Ya, pergi pukul. Gudeh tak boleh atung je. Alih gudeh. Anu tit. Dia tak nak mampu. Bangai. Allahu Akbar. Mengaji dulu baru boleh komplain ustaz. Ustaz dia ngomong gitu, dia tahu. Ni kecil-kecil jadi preman. Sudah tua nak mampus bangai. Ya, pap gerubak aja le gede le. Dewi Tanjung ikre. Oh Dewi Tanjung nya. Pukul lemah siang. Mak Lampir. Ini Raja Tanjung dari Aceh. Kalau engkau berani dengan saya, jangan dengan Ustaz Abdul Somad. Saya penyokong Ustaz Abdul Somad. Kamu ngomong tak kau apa? Saya mau ngomong dengan kamu goblok sangat kau. Binatang kau. Kau kalau nak ikut cara babi, ikut cara babi. Kalau nak ikut cara anjing, ikut cara anjing. Ustaz ngomong gitu, dia tahu. Dia tahu Al-Quran, tahu hadis. Engkau ni apa? Dah tak cakap ustaz salah lah, inilah komplain. Abuk pun tak tahu. Nanti time kau sudah masuk kubur baru kau tahu. Allah Ta'ala persoalkan. Dekat dunia sini boleh lah engkau olok-olok ustaz. Itu Ustaz Abdul Somad kesayangan saya, tahu. Saya sebagai bangsa Aceh memang benci sama kamu. Lu apa tahu warak dua barkur? Sarka, inna urti sulle. Wanakum riam murta paile. Inna dek macam. Lu apa kes? Mu komplain Ustaz Abdul Somad. Kalau lu berani lawan ini Raja Tanjung, ada berani kah sama saya? Hai. Ya, apa puli-puli buat tendang je lagi. Ikhlas, okey. Ni baju kah? Dewi Jani Tanjung. Ni baju kah? Ni baju kah? Yang langpah hai kah kan ngalikat akike ku ambu baru kada pura ke. Ni nak je kebu je ke urang. Dia ini tu ulama Ustaz Abdul Somad itu ulama muda.
Jangan kau caci maki, jangan kau hujah-hujah Ustaz Abdul Somad. Kau ni mengaji pun tak ada. Cakap bodoh. Memang dah bodoh dah. Perempuan terkutuk tak sadar diri kau. Kalau aku jumpa, aku libas kau. Aku lenyak-lenyak jadi belacan, kau tahu tak? Ha? Kau tunggu ah. Kalau kau berani ni. Ni dia. Macam. Ni dia. Urde. Ha? Inna de. Udu putih kadi-kadi le. Hai Mak Lampir. Nyanyi Dewi Tanjung. Engkau kalau nak cari viral, jangan nak cari, nak salah-salahkan Ustaz Abdul Somad. Kau cari benda-benda lain. Babi ke? Ha? Anjing ke yang muka yang sama dengan kau? Tahu kau binatang? Ha? Kepada orang-orang Islam seluruh Indonesia, tolong sampaikan video ini untuk Jahanam punya perempuan itu, laknatillah. Itu nyanyi Dewi Tanjung itu. Jahanam dia punya orang. Salam manis air tebu, salam rindu air gula. Salam di mana saja saudara-saudara saya yang di mana saja anda berada. Tolong sampaikan salam Raja Tanjung. Kalau ada berani lawan dengan Raja Tanjung. Ada dengar ke itu Mami Tanjung? Mi Tanjung ikhlas hati. Anu baju. Ya, jangan dalam perdia pisang ya. Alih kedih pada komplain-komplain Ustaz.